saya pun kerja dalam bidang kebudayaan, kesenian. Jadi saya memang menanti-nanti session ni untuk saya. Kerja dengan Ambot ke? Saya bukan, saya di BKL. Oh, Yang menariknya lah sebab dia ada workstation. oh wajib. Workstation, betul kan? Lepas tu ada katil lagi. Lepas tu ada kursi untuk duduk lagi. So Kak Emma, adakah camping ini sebagai salah satu healing ataupun nak cari idea? Okey. Macam Cik Anis cakap tadi kita camping seminggu. Tak. Kita pernah camping 16 hari. Satu tempat. Itu pun ada impian nak extend lagi, tapi dah tak boleh sebab dah booking. Orang dah booking tempat tu. So kita pernah dekat tapak dekat Kuantan 16 hari straight. InsyaAllah lusa Isnin another camping. Tapi camping tu kita buat podcast kat situ. Wow. Kita buat satu kelainan. Saya sedang membuat satu podcast Islamik yang bertajuk Rihit Iman. Rihit pula. Reset Iman. Rihit pula. Reset Iman. So kita panggil ustaz dan kita buat kat depan kemah kita. Bukan panggil iman dalam keluarga itu Bukan. Itu tak boleh bawa bincang. Okey, dan macam soalan tadi sama ada healing atau tak, dia adalah satu tempat yang baru kan. Bila orang tengok mungkin orang merasakan macam tak penat ke kau angkut barang sebanyak-banyak alam satu lori kadang-kadang untuk kita set up. Dan itu adalah momen yang paling best untuk bersama family lah. Dan normally kalau family camping akan ada tiga orang, iaitu saya, Umi dan adik Patty. Yang lelaki semua tak suka. Lelaki semua tak suka camping. Dia macam kena paksa je kadang-kadang. Ada lelaki tak suka tau. Ya, sebab yang saya tahu Kak Ifah ada 6 orang adik-adik, betul ke? 6. 3 lelaki, 3 perempuan. Sebab 3 lelaki pun tak suka berlakon, tak suka menulis skrip, tak suka direct, tak suka camping juga. Jadi apa yang diorang suka Kak Emma? Dia kadang-kadang kena paksa datang. Dan dia orang boleh bertahan 2-3 hari je dah. Dan sebenarnya camping ni dah memang daripada dulu, daripada saya muda. Tapi masa tu masa saya dengan ex-husband saya, kita orang ada motorhome. So kita ada motorhome dan kita park dan kita ada kemah juga. Tapi kita tidur kat dalam motorhome lah. Kemah tu kita lepak-lepak dan sebagainya. Tetapi bila saya dah bercerai dengan suami saya, maka Betty start dulu camping. Dan dia menjebakkan saya dalam tu. Dia ajak lah. Lepas tu baru kita start beli semua barang-barang camping. Dan baru kita buat camping ni sebagai, sebenarnya it's not only healing, it's actually bonding, family bonding. Because you will be there depan muka di tempat yang sama siang, malam, pagi, petang. Kalau macam biasa, kalau siapa-siapa yang ada pernah dengar macam podcast sebelum ni, saya dengar related dengan mental health. Biasanya camping is one of dia punya therapy, because you kena susun buat benda ni semua, kena sabar ni nak build. Orang yang tak camping dia takkan boleh faham. Betul? Dia macam akan tanya macam kawan-kawan saya yang bukan kaki camping. Dia akan cakap, dah susah nak ke toilet, tak penat ke nak set up. Saya cakap tak. Dia macam satu benda yang kau tak akan boleh hadap benda tu kat rumah that much. Tapi bila kau pergi camping, kau kena. Kau nak benda cantik, kau nak benda lawa, kau sanggup angkut barang dan kau set up. Even when you dismantle barang pun, dia tidak ada stress. Pada satu satisfaction bila you turunkan barang, unboxing, lepas tu you set up, dah siap, ambil video, puas hati. Ya, betul. Masalahnya nak simpan barang je. Nak simpan barang tu je. Kat rumah tu dah macam store tu dah tak muat barang camping saja. Jadi macam mana tu? Ya je lah. Tak boleh lah, bahaya. Masuk sini pun bahaya sebenarnya. Bahaya, benda-benda baru je kita dah macam alamak kan. Saya bila Cik Hanis, yang menariknya pasal Mpok ni, sebab saya sebelum ni saya just join. Saya tak pernah nak set up ni.
Tapi bila jumpa Cik Hani kata kita ada buat rental untuk siapa rental beginners. Kalau ada kat sini yang newbie yang tak pernah cuba, boleh ambil servis yang rental tu. Mungkin saya lah customer sekejap lagi. Itu bahaya. Yang best camping adalah healing also bila kita duduk di pantai, kita dengar bunyi ombak, dan itu adalah terapi. Tepi sungai, dalam hutan, tepi hutan, dan benda itu adalah satu benda itu kita tak dapat dalam rumah kita. Tak dapat. Sebab kita kita panggil bonding dengan nature juga. Dan terapi. Okey, Kak Emma, apa antara drama ke telemovie ke yang memang Kak Emma dapat idea daripada camping? Banyak. Saya kalau nak buat skrip ini, nak pergi ni pun di antara sebabnya cuma saya tak cukup masa je. Kita akan set up 3 bulan, kita habis 6 bulan. Itu pun bagi saya sikit. Sebab saya ada hal yang saya nak kena pergi luar negeri. Jadi kalau ikutkan, kita nak pergi, nak duduk sini 10 hari. Jadi bila duduk tu, malam adalah time yang the best untuk saya buat skrip, dan juga subuh. Betul. Sebab kalau macam penulis lagu, kalau macam di department saya ada pengubah lagu. Jadi pengubah lagu tu pun kita tanya, memang pagi tak boleh nak cipta lagu ke? Dia kata biasanya malam baru dia boleh dia punya idea tu baru datang. So kebanyakan idea tu datang daripada adakah based on true story or mungkin ada kaitan juga cerita. Betul. Saya tak buat fiction, saya banyak buat based on true story. Dan in fact keluarga itu some of the script is written masa saya tengah camping juga. Dan banyak sebenarnya. Sebab kerja non-stop, jadi kita ke camping, kau bawa kerja sekali. Sebab tu kita ada workspace. Kalau tak memang saya tak boleh hidup tanpa laptop. Saya faham. Sebab dia tengok juga kerja kan. Kadang-kadang kalau dekat office pun kita jadi macam tengok orang lalu lalang pun kita dah tak boleh. Kena duduk diam-diam, tenang, then baru kita boleh fikir secara rasional. Okay, now kita tanya Cik Hanis pula. Cik Hanis biasa pergi camping ke? Saya biasa lah. Biasa? Selalu dekat mana? Tengok juga saya ni jenis suka ke sungai atau pantai. Okey. Sungai. Maksudnya macam tepi sungai lah. Tepi sungai. Saya prefer tepi sungai lah. Sebab saya dia sejuk, lepas dia teduh lah sikit. Tapi pernah tak macam tengah setup tu hujan? Pernah. Kalau macam pantai kan dia luas kan? Ribut. Sekejap nanti kita pergi kat ribut ni. Okey, pernah juga saya tengah set up hujan, tapi itulah benda first kali sebelum pergi camping ni pada saya, kita tengok weather dulu lah. Kadang-kadang saya tak ada spesifik tempat nak pergi. Kadang-kadang saya pergi tempat tu sebab of course lah kita tengok tempat dia okey, tak ada berlaku kepada air. Tu penting lah. Kita tengok kan musim-musim hujan orang pergi camping kena kepada air, takut lah. Tu benda yang saya consider dulu lah. So that's why kalau saya nak camping, saya tengok dulu cuaca. Kalau hujan agak-agak, contoh nak pergi Tanjung Malim lah, tengok area sana kata ada hujan, next few days saya buat lah, pergilah tempat lain. Dan dunia macam tu lah. Cuba seboleh-bolehnya cuba tak. Tapi kalau dah set up tu malam saya suka hujan. Duduk dalam kemah kan, minum kopi tengah hujan, itu saya suka. Betul juga tu kan. Saya kena try sekali ni pergi sungai dulu baru pantai. Kita pergi ke pantai pula. Okey Kak Emma, saya pernah tengok satu video tengah set up ribut. Lepas tu macam mana Kak Emma tu? Tengah angkat ke macam mana? Tengok kemah dia pakai Mungkin boleh share. Tengok kemah dia pakai kan. Macam saya dengan Umi, kita orang selalu macam kita merasa yang kita safe kat kemah kita. Kemah tu takkan terangkat. Selalunya kita beli yang murah-murah adalah dom kat depan tu. Yang dom yang kat luar tu. Saya dah pernah terbeli satu dom tu dekat TikTok. Tahu? Masa first buat saya kena patah.
Hanya kena ribut. Tapi kemah tu tak pernah patah dah. Macam Ambon punya LNT punya dom, dah berapa kali dah kita kena ribut dengan Mid, tak pernah patah. Dijual kat sini? Siapa yang nak ni? Dom. Walaupun dom LNT tu yang kat luar tu kan. Cuma bezanya betul antara sungai dan laut. Ketika saya pergi ke laut, pernah 2 kali, laptop saya rosak. Sebab angin laut tu rupanya. Reason juga? Ya. Ya, saya dah bawa satu editing laptop saya. Jahanam. Kemana tu? Kena angin laut tu sebab air masin kan. Okey, betul. Air masin. Dia berbeza dengan sungai. Jadi 2 kali kena. Tengah buat kerja, dia shutdown. Terus hancur. Itu jam pasti Kak Iman nak balik terus tu. Saya hantar, orang KL kena hantar desktop. Orang KL hantar desktop dengan dia kena camping. Satu kali kena pergi beli pula dekat PD Foundation. Pergi beli laptop sebab tengah buat script. Dia tak boleh ada break. Betul. So hantar repair, tak boleh repair dah. So nasib baik boleh transfer. Jadi sebenarnya ribut ni dia menakutkan, tapi dalam waktu yang sama dia menyeronokkan. Bila kita tengok adik-beradik kita lagi nak selamatkan barang, kita enjoy tengok momen tu sebenarnya. Chaotic, clumsy macam tu kan. Time tu pula orang lain tengah sibuk mengamal, kita tidur rakam report semua orang. Macam baru-baru ni hujan dekat sungai tu lah. Saya tak keluar daripada limah saya. Ada saya tengok. Kak Iwan tidur ke? Saya tak tidur, saya dekat dalam tengah buat kerja. Tapi saya tahu kat depan tu tengah huru-hara. Family saya tengah huru-hara nak selamatkan tu. Staff-staff saya tengah pegang duduk kat luar. Saya buka sini tengok, okey. Saya buat kerja balik. Lepas tu dia marah kata, kau tak keluar langsung. Tapi memang momen tu adalah the best moment lah. Ya, betul. Itu first experience tau. Masa mula-mula camping ribut. Itu first camping, first yang ribut. Lepas tu ada ribut lagi? Ada beberapa kali. Berapa kali kena? Tapi dah pandai lah lepas tu. Masa first tak berapa pandai tu, kita dah macam dom contohnya kan. Kita tak boleh tarik. Kita tak boleh tarik besi tu. Sure patah. Dia kena ada cara pegang yang betul supaya tak patah. Bila dia dah tiup, dia dah terkemik-kemik. Jadi kalau dia tarik tu, dia berlawan dengan angin, dia akan patah. Betul. So dia kena ada cara-cara. Jadi daripada zero, daripada kita tak tahu benda, banyak benda kita belajar melalui camping, tentang musim, tentang angin, tentang hujan. Expert lah. Kalau saya dah kat tempat Kak Iman tu, menangis dulu baru settle. Menangis dulu, fikir baru settle. Tapi biasanya yang campus yang dia biasa ni, dia punya problem solving skill memang tinggi lah. Penyapa satu hal. Jadi siapa yang tak ada jodoh kat sini, carilah jodoh campus kan. InsyaAllah penyapa dan jodoh. Dah saya betul. Kalau ada single kat sini, dia ada sifat sabar. Dia ada orang yang kena ada sifat sabar. Dia tak boleh marah. Ya. Sebab dah kalau orang buat dah marah dah satu hal pula kan. Jadi kalau macam boleh tak kita tahu yang dom tu brand apa Kak Iman beli? Tak ingat, saya beli kat TikTok. Tapi haprak punya takut. Yang airport punya dom tu dia tak goyang pun. Yang sebab Ubi pakai yang airport, jadi dia belagak sikit dengan saya bila saya punya patah tu. Cik Hanis boleh share ke yang jenis apa tu? Okey, itulah video tu agak viral jugalah. Saya tengok lah kan, macam dia menjadi bualan di kalangan komuniti kampus jugalah. So yalah, yang kalau yang ada kat depan tu lah, LNT punya shelter dome kan. Yang dekat entrance tu? Betul. Basically selain daripada mungkin apa kita kata dia punya bahan, dia punya bahan-bahan dia, satu lagi cara kita pasang lah. Cara kita pasang pad siapa yang kita letak, ikatan yang betul. Sebab kat Umi pun kita orang selalu pesan kat dia, pasang macam ni, pasang macam tu. So kita cara yang betul kan. So benda tu pun
bertahan lebih kukuh lah. Itulah yang macam Kak Umi pun saya sebab dia selalu datang sini di barang kan. Kita tengoklah progress dia daripada ke kemah dia banjir kepada kemah dia tak banjir. Kemah banjir tu turn off lah tu. Tapi dia funny. Cuma dia kadang-kadang alamak banjir ke bau masam pula kan. Betul lah, kita tengok progress dia. Kita pun kata buat macam tu, buat macam ni. So it's good lah to share the knowledge. Sebab tu betul lah, orang camping ni dia punya sabar tinggi. Kalau tak sabar, dia bakar je kemah tu. Dia lipat je terus dah jom balik. Dia tak lipat pun ada, mungkin saya balik buang terus. Okey, apa pengalaman yang paling Kak Emma tak boleh lupa lah bila berkaitan dengan camping? Oh, tak boleh lupa, semua tak boleh lupa. Dia menghantui kita. Kita akan mencari waktu je untuk pergi camping. Kalau ada waktu luang, kita akan cari untuk supaya kita dapat pergi. Jadi ada sikit ruang ni kita isi dengan podcast. Benar-benar nak buat podcast, sebenarnya nak camping je. Tapi kita buat podcast tu supaya kita dapat tujuan kelainan. Saya pernah pergi camping dengan ex-husband saya dan family dia, wife dia, anak-anak dia. So dia ada satu kemah besar tau, besar yang boleh masuk sana. Dia dan anak-anak dia dan wife dia. Kali hujan, ribut, air masuk dalam tu sebanyak-banyaknya, habis asfalt tengah malam pukul 2 Pagi. Itu jadi benda tu adalah benda yang kita terima lah. If anything happens, sebab hujan kita tak tahu apa-apa, kita bukan boleh adjust pun hujan tu. Jadi macam Umi contohnya, Umi ni dia terpaksa pergi camping. Yang pertama dia pergi. Jadi dia konon-konon nak zuhud. Zuhud, dia kata ini aku zuhud. Aku tak nak macam korang memenatkan dia. Ya, betul. Dia kata aku tak nak, aku tak ada masa nak packing barang. Dia kutuk kita lah. Tak, zuhud tu maksudnya biasa-biasa. Seadanya. Positif. Sekadar macam hilang pun tak ada. Tak ada. Orang betul je. Mula-mula first dia datang, dia kutuk saya dengan batu. Dia tak nak lah apa, penat-penat sekali. Dia pergi Ambon, dia beli barang. Kita orang dah macam bagi dah terjebak. Dia dah terjebak. Bila dia dah beli barang, daripada tak ada apa-apa, mungkin sekadar satu kemah dan sedikit hiasan, dan dia belajar untuk menghias kemah sendiri tau, tanpa saya punya pertolongan atau backing. Sebab apa? Sebab dia nak compete yang kita orang punya. Kalau waktu sekolah dulu, antara tema-tema rumah biru ni tema dia, rumah hijau ni tema dia kan. Tapi kalau dah umur gini. Jadi bila dia dapat barang baru, dia akan berlagak. Betul. Dia akan berlagak. Kita kadang-kadang hidup kena riak juga. Riak gila-gila punya kalau dapat barang baru. So semua 3 of us is like that. Okey, kalau barang camping ni, kalau macam Kak Irma, kita tengok banyak kepada white and black punya tema, betul ke? sebab kemah sendiri Hitam, betul? Kalau macam Umi Aida dan juga Betty, dia punya konsep apa? Umi kaki, Betty bukan. Tapi saya banyak tengok, itulah Betty punya setup tu sangat cantik lah. Cuma Cik Hanis, kalau macam orang macam saya, first time nak pergi, nak setting tempat mana? Okay, dia sebenarnya setting ni personal preference lah. Kalau dekat TikTok setiap hari keluar orang yang temakan hitam tu, memang dia ikut. Tapi saya pernah jumpa campus ni, dia ada 3 set, 3 color. Dia ada hitam, dia ada kaki, dia ada hijau. Dia tengok mood lah, ataupun bukan mood dia, mood wife dia. So dia yang lelaki ni tukar beli je. Kebanyakan macam tu lah. Tapi itulah, setiap setting tu dia ada lah dia punya apa seni-seni dia. Saya pernah tengok sebab campus ni ada community kalau tak salah saya kan. So macam yang saya tengok macam Ashadi, dia banyak kepada estetik punya team. Jadi saya tengok ada banyak lah dia punya, saya tak tahu, aircon aircon tu betul fashion tu. Ada. Sejuk lah. Sejuk. Sejuk lah. Saya ingat bawa kipas, tak tahu nak cukup lah kan. Tak cukup. Tak cukup, dia kena bawa aircon. Ada aircon dahsyat. Orang dah biasa tidur aircon, mati kalau pakai kipas.
Khidmat tu tak cukup. Okey, jadi lepas tu saya tengok ada apa lagi, toilet. Betul, toilet. Portable toilet. Portable toilet. Lepas tu, sorry sikit ni macam soalan ni macam sebab saya pun bukan orang yang camping kan, baru first time kan. So toilet tu, after you settle, dia macam mana nak? Tu dalam plastik lah ikat. Bukan. Bukan. Dia portable toilet ni dia kata tank, septic tank dia kat bawah lah. Tapi jangan risau, benda tu tak berbau sebab dia ada chemical. So settle tu kita kira buang dia punya black water kat dalam tandas. Memang tak berbau. Kalau sekarang saya tak tahu, saya pernah pakai, dia punya bau macam bau kat hospital, bau ubat tu. So memang tak ada langsung. Public toilet lagi teruk bau. Yang ni memang tak ada. Betul. Tapi janganlah buang air besar. Itu untuk standby malam. Emergency. Kalau malam kita tak nak keluar pergi toilet. I see. Tapi tempat yang kita pergi camping tu, adalah cari juga yang ada toilet. Tempat kita pergi camping pasti ada toilet. I see. Jadi semua ada fasiliti dan toilet mereka sangat bersih. Macam Kak Emma, tempat favourite yang paling memorable lah, paling best lah, yang rasa nak repeat lagi kat mana? Kita tak ada pergi banyak tempat. So far yang kita pergi Mayang Sari, itu yang paling banyak lah. Dengan cerita movie keluarga itu Tahu lah. Limo dekat Kuantan. Lepas tu apak kau dekat Batang Kaki. Tadi betul-betul Batang Kaki saya pernah dengar. Mayang Sari pun saya banyak orang dengar itu. So itu adalah 3 tempat cerating pernah sekali. Itu di antara 3 tempat yang kita selalu repeat. Okey, sekarang saya nak tanya dulu. Audien ada apa soalan nak tanya? Ada tak? Saya buka soalan. Kod dah terbuku di hati nak tanya. Jangan takut. Kak Emma tak panggil orang. Kod ada nak tanya dari segi macam kod ada pergi camping ke kan? Nak tanya dengan Kak Emma ke ataupun Cahaya ke, boleh nak tanya soalan. Ada tak? Ada nak tanya? Nak tanya? Abang nak tanya? Nak tanya? Ada soalan nak tanya? Sekan ni semua ni nak tanya. Okay, so macam kita back kepada drama yang ada soalan. Abang memang suka main-main. Silakan bang. Kita dah make up dia nak tanya. Memang tak ada plan nak camping luar Indonesia? Ada. Mana? Bandung. 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 Saya tahu ada satu tempat kat Bandung yang cantik. Tapi tengah fikir macam mana nak angkut barang. Sebab kalau tak nanti dia akan jadi minimal. Minimal barang dia boleh bawa. Sebab kg yang kita boleh bawa pun tak banyak. Kemah kita je dah berapa kg. Untuk lagi baju. Tapi kalau kita pergi glamping yang dah siap, dia tak feel. Betul-betul. Dia kena bawa kemah juga. Beza glamping dengan camping lah. Glamping ni Sekarang saya cantik. tengah usah-usah tempat kat Bandung tu. Maldives tak nak Maldives? Maldives? Saya baru balik Maldives. Saya baru balik daripada Maldives. Pullman. Tapi duduk kat Dila lah. Pullman. Tapi kalau ada camping kat Maldives, ya. Camping. Ya. Tepi laut. Dia memang khusus untuk camping. Dia inherited island. Pulau tak ada orang. Tapi tak ada lah Landing. Saja memang kita ada. Landing tak ada lah. Mati tu. Sampai ke Maldives dahsyat. Itu kat mana lah kita borak dengan dia pula. So mana ni memang kampus Tega. Dekat sangat ni. Tega sangat ni. Macam mana bawa barang tu lah kita borak dengan dia. Ada bawa minimum. Seminimal. So masuk barang minimal tu yang penting-penting je lah bawa. So kemah pun tak boleh yang berat-berat. Solo tent. Ada tent yang murah, yang ringan. Solo tent untuk dia seorang je. Tak ada nak letak meja-meja, tak boleh. Gila. Air dia boleh snorkeling. Pandai abang nak meracun kat Emma. Next Emma akan pergi Maldives. Roger abang ni. Okay, next saya nak cerita pasal keluarga itu. Kenapa Rosyamno?
Apa dia? Kenapa Rosyam Nur yang dapat watak tu? Sebab memang saya bayangkan muka dia. Masa bayangkan muka dia? Dia boleh buat muka jahanam tu kan? Tapi yang ketik-ketik bibir tu memang diminta ke ataupun Dia yang buat sendiri. dia buat sendiri? Tapi yang tu yang trend kan? Itu yang kena kecoh kat luar. Okay, so yang heroine adalah Umi Aida. Kena paksa ataupun memang Umi Aida? Umi. Tak kena paksa. Tak kena paksa. Memang Kak Iman nak Umi Aida berlakon. Dia kalau ada saya buat apa-apa drama, kalau dia dengar saya nak buat drama baru, kalau watak tu best dia kata aku nak. Jimat Dia dulu. Jimat lah. Tak jimat. Jimat apa? Bab duit dia tak ada jimatnya. Dia tak kena bayar. Harga orang lain sama je dia dapat. Adik-beradik tak adik-beradik, sama je. Cuma dia punya prioriti adalah dia akan cuk karakter yang dia tak. Kalau dia buat satu cerita yang dia tak suka, dia tak akan minta. Betul? Kalau dia suka, dia akan minta watak. Dan saya rasa pemilihan Balqis, Akish pun Kak Iman memang nak Akish berlakon sebab dia one of the best actor, betul tak? Mulanya saya nak test credibility Akish tu dengan watak anak yang special tu. Mula-mula watak dia ditawarkan watak itu, artistik tu. Tapi lepas tu saya rasa macam tak mencapai. Yang itu lagi mencapai. So saya switch, saya tukar. Saya kata sorry. Sebab bila dia baca skrip, dia merasa yang kenapa yang ni bukan yang tu. Dalam hati dia macam, dia sampai menangis sebenarnya kat mak dia. Kenapa saya tak offer dia watak Mia? Kenapa Mia tu? Kenapa offer dia artistik tu? Sebab dia suka watak tu. Lepas tu bila saya dah siap tu, saya rasa macam, oh ini lagi teruk ni, dia lagi banyak dia punya emosi. Saya perlukan aktor yang betul-betul bagus. So saya switch dia. Saya cakap, oh gembira lagi supaya dia dapat watak tu. Sebab pemilihan hero, heroin lepas tu dengan anak-anak dia lagi tu, itu one of benda yang mengangkat filem drama tu sendiri kan. Lepas tu okey, untuk yang Bida'ah tu, siapa nama dia pelakon tu? Faizal Hussein. Okey. Akish Puteri Balqis tu, dia satu dalam 1000. Dalam 1000. Saya jumpa dia pada umur dia 6 tahun. Saya pernah syuting dengan dia jadi pelakon ekstra. Tapi saya tengok budak dia bagus. Dan saya janji pada dia, saya akan tuliskan satu skrip untuk dia. So saya tuliskan skrip khas untuk dia, Akulah Balqis. Dan bila habis skrip, anugerah skrip, saya bergaduh dengan Tim 3 kerana saya nak calonkan dia sebagai best actress, bukan pelakon kanak-kanak. Tim 3 kata dia budak, dia patut duduk dekat pelakon kanak-kanak. Saya kata no, dia tak layak duduk kanak-kanak. Sebab kalau dia masuk kanak-kanak, macam ni dia boleh menang. Saya nak dia fight the actress. So dia masuk dan dia menang best actress. Ya, betul. Dan dia pergi kita hantar juga dekat Asian Award dekat Singapore. Dia menang sekali lagi best actress. That's why I said she is 1 in 1,000. Dia memang agak dia keluar daripada perut mak dia dah memang ada bakat. Mungkin mak dia banyak baca skrip tu. Sangat bagus, sangat bagus. Tapi dia punya tu maksudnya biasa kalau macam skrip ni kadang-kadang pagi baru dapat kan? Normally pagi baru dapat kan? Selalunya sepatutnya sebelum syuting dapat. Tapi saya tak ada masa, maka dia orang akan dapat bila pagi sampai set baru dia dapat. Tapi hanya the best actor sahaja dia boleh cope with that style of work. Betul. So Akish dia memang menjiwai dia tak tahu lah. Saya tak tahu nak cakap pasal dia. Saya rasa dia ada switch kat kepala dia. Adakah dia mungkin dia baca skrip tu and then ataupun dia just tengok and then dia bawa dengan diri dia sendiri ke macam mana? Dia of course dia kena baca skrip dan dia baca dan dia dah boleh absorb dah terus. Okey, untuk tadi yang kita Faizal. Kenapa Faizal? Ya. Tak ada orang lain dah, saya rasa. Sebab pelakon susah nak dapat pelakon tau. Betul, ada limited actor. Okay. Kalau nak saya nak buat drama, selalu akan ada masalah nak dapat pelakon. Sebab diorang tak free ni, diorang ini, diorang tu. Macam contohnya next week
kita patut syuting dekat New Zealand Itu untuk untuk semi act. oh okey. So ada supposed to be 4 drama Okey. 2 drama saya buat, 2 drama ada satu director. Okey. So drama saya tak dapat buat sebab saya tak ada pelakon yang saya nak. Jadi saya cancel saya punya syuting. Sebab saya tak boleh asal ada letak. Saya tak boleh kerja macam tu. Jadi saya tak dapat orang yang betul-betul saya nak, maka saya cancel. Jadi hanya 2 drama je yang jalan tanpa saya punya drama. So sama juga dengan Bidak Ahad pun sama juga. Kita nak cari satu look yang nampak suci. Nampak suci tapi sebenarnya syaitan gitu. Okay. So saya terfikir untuk Abang Faizal dan dia agree. So kalau saya fahamkan kita bida'ah tu Kak Emma pernah pergi macam satu Ajaran sesat. Ya. Ajaran tu dekat Terengganu. Betul ke? Dekat Terengganu. And then what happened? Memang dia ajaran sesat lah. Oh ya ke? Tapi bukan ajaran sesat, ajaran agama tu. Gurunya tu yang sesat. Guru dia yang sesat. Ajaran dia tak sesat. Agama yang diberi betul. Dia adalah sebuah pusat yang membantu penagih-penagih dadah. Dia berjaya membaiki banyak penagih-penagih dadah di situ. Yang itu tak dinafikan. Tapi ialah perempuan lemahnya pada batin dia, Betul? lelaki lemahnya pada perempuan. Betul, saya setuju. Jadi di situ syaitan Ya? yang datang pada dia, ilmunya bagus, alhamdulillah. So dia telah macam dalam cerita bid'ah. So perempuan-perempuan yang di dalam itu dia Kita sampai sangka kan Faizal itu berlakon watak macam tu kan. Saya pun tak boleh ajar ke sebab muka dia muka ganas. Tiba-tiba berlakon jadi macam itu kan. So yang untuk upcoming nak pergi reset iman dulu, first destination ni ke mana? apa kau? Apa tu buat kat situ? So di apa kau tu kita buat 2 session dulu. Okey. Sebenarnya kita ada 5 session. Di dalam reset iman tu dia ada beberapa tajuk dan beberapa ustaz yang sepatutnya kita panggil. So di antara yang kita buat kat situ adalah satu adalah yang saya merasakan orang yang selalu confused mazhab, aliran, tarikat, benda yang dia orang tak ambil peduli dan dia orang pun tak tahu apa. Kenapa kita kena ambil tahu? Kita kena ambil tahu supaya kita tidak mudah dipengaruhi. So kita buat ada satu session dengan Dr. Basri mengenai akidah versus mazhab. The other one adalah tentang sunnah-sunnah yang dekat dengan kehidupan harian. Contohnya minum dengan tangan kanan. Kita dah terbiasa kadang-kadang minum dengan tangan kiri. Sebab bila kita set up meja, gelas tu akan ada di sebelah kiri. Kerana tangan kanan kita makan. Kita dengan tangan kanan kotor. Betul? Tangan kita kotor. Rasanya tak manis pegang gelas dengan tangan kanan yang dah kotor. Maka kita akan pegang dengan tangan kiri. Tetapi ikut sunnah, kita kena makan tangan kanan. Selain daripada itu, apakah sunnah-sunnah yang dekat dengan kehidupan? So kita, yang simple-simple yang kita boleh ikut, so kita buat kitab sunnah. Okay. So yang itu tentang reset iman. It's great. Maksudnya sambil-sambil healing, sambil-sambil itu kita reset iman tu. Tapi kalau dah syuting tak healing lah. Okay, betul. Tak healing. Tapi biasanya syuting dia akan stres. Sebab kita kena bangun pagi, pukul 9, dah get ready, nak syuting. Ya, kan? betul. Panas satu hal. Betul. Dia tak boleh on depan muka. Betul. Kau kena tadah dia dalam keadaan panas pun. Betul. Saya setuju. Panas, udara campur dengan lampu. Saya faham. Jadi itu adalah di antara benda yang tidak ada istilah healing. Betul. Maknanya bila syuting kita nak kena habiskan tempat, especially bila siang. Betul. Sebab kalau macam saya pun banyak buat MC, hosting apa semua kan, lighting je dah panas. Bangun pagi, kalau cukup tidur tak apa. Tak cukup tidur satu hal. Memang, tapi sebelum event memang saya akan ambil Panadol 2 biji dan to keep the momentum lah. Dan kita buat podcast tu dekat kemah sebab kita nak bagi benda tu nampak santai. Ya. Supaya orang yang mendengar tu pun dia boleh dengar dengan santai tapi dapat ilmu. Betul. Tak adalah macam
kejung dekat dalam studio kan, kalau dia macam RTM bergerak gabung. So dia adalah satu program yang sangat santai. Okey, so dekat mana kita semua boleh tengok riset dari mana tu nanti? Dekat app saya nanti. Dekat app nanti. Apa nama apps tu? Karya Real. Karya Real. Betul. Yang tu menarik tu. Saya tak sabar nak tengok Mertua dari Neraka tu. Tapi kalau kita ada satu channel di dalam Karya Real yang focusing on Islamic content. Maknanya kita akan ada drama-drama yang betul-betul syariah compliance, yang betul-betul Islamic. Di dalam channel itu kita fokus kepada Islamic. That's great. Jadi Mertua pada Neraka dia tak boleh duduk kat dalam Islamic compliance tu ya. Dia kena duduk di luar Islamic compliance. Betul. Sebab Mertua dari Neraka tu, kalau Kak Iman nak cari menantu yang tersakiti, boleh panggil saya. Sebab kalau kita tengok drama kat TV banyak betul mertua yang jahat. Ya. Tapi ni bukan soal jahat. Ini soal apa? Soal cinta. Soal cinta. Bila dah jatuh cinta. Maksudnya? Pernah dengar Ipar Itu Maut? Okey. Tapi mertua jatuh cinta dengan menantu. Oh, ada satu cerita Norma. ya, daripada Indonesia. Oh, lebih kurang. Ya. Sebenarnya kita dah nak start Mertua dari Neraka tu lebih dulu sebelum Norma. Okey. Sekali Norma tu nak keluar. Betul. So saya hold dulu, tak jadi syuting. Sebab saya takut sama. Sama betul. So saya tunggu filem tu keluar dan saya tengok filem tu. Okey, lain. So lain sikit lah. So kita proceed syuting. Sebab kalau kita Mertua dari Neraka mesti ada mertua yang psikotik dan lain-lain kan. Tapi ni Mertua dari Neraka maksudnya dia ada feeling lah. Dia begini. Cinta tu sebenarnya sangat bahaya. Ya. Cinta. Betul. Sebab itu orang kata buta. Cinta itu buta. Sebenarnya bukan cinta. Kita yang buta. Kita yang buta. Bila kita dilamun cinta, kita angau, kita buta semua benda. Semua tak nampak. Ya, cinta tu boleh buat kita di awang-awangan. Kita akan membuat kita merasa kita ingin memiliki walaupun bukan kita punya. Betul. Itulah Cinta itu buta ya. Jadi apabila cinta menguasai dia dan dia tak boleh handle cinta tu, that is when dia tak kenal siapa orang yang dicintai. Itulah betul. Sama juga lah cinta itu buta dalam program itu pun macam tu juga. Cinta punya hal, yang lain-lain refleks semua dia lupakan. Okey, so saya rasa sampai sini je kot podcast ni 1 jam kan? Betul ke? Ada lagi? Okey, so Kak Emma kat sini nak cari apa? Saya nak ganti balik hidung saya. Noted Yang patah tu. So kita ada 60% off. Ya. Kita ada 60% off. Lepas Sebab tu, saya ada dua. Saya ada shelter juga kat depan tu. ya. Bila hari saya nak simple, saya takkan bawa shelter tu. So saya perlu ada dom. So sekarang dom saya dah patah. Berapa kali ribut Asal pergi je ribut. Kali ni nak pergi kan ada nak masak lah apa untuk orang kru dan sebagainya. So kita akan masak sendiri. Kita tak pakai catering. Betul, prep tu ambil daripada rumah. Lepas tu kita akan bawa calon-calon yang dikhaskan untuk memasak. Cooking department. Siapkan makanan. Kita tahu siap je. Bila kita syuting kita dah tak boleh fikir. Betul. Yang tu mesti banyak kan. Selalu barang-barang tu bawa naik apa? Dari KL. Kita kena siap-siap. Barang-barang tu. Kalau selalunya kalau saya pergi camping, saya akan suruh mate saya kopek dulu bawa. Okey, betul. Kopek banyak-banyak letak dalam tupperware, semua dapat kopek-kopek. Jadi nak blender apa kita ada blender kecil besar ni pun dah boleh hidup dah dekat camping. So buat blender tak payah, cuma prep kopek saja. Jadi barang-barang basah, ayam ke ikan kita boleh dapat di mana-mana je. Betul? Tak ada masalah. Kalau macam tu dia lagi senang lah kalau kita dah kopek daripada rumah kan. Tapi ada tu yang saya tengok memang dia dah siap prep apa semua, dia letak dalam satu box. Box tu kan. Jadi pelangat dia. Betul. Bawa paste. Bawa paste betul. Saya tak buat tu. Sebab saya akan masak betul-betul fresh food lah kan. Tapi selalunya akan terjadi tak cukup barang, tak cukup bahan.
Oh, seadanya lah. Asal lemak tak cukup bahan ke, asal pedas tak cukup bahan ke, selalunya begitu. dia selalunya kadang-kadang dekat rumah menu lain dah sampai nak try yang lain Menu pula lain, kan. betul. Boleh jadi juga. Okey, so terima kasih saya ucapkan kepada Kak Emma. Sama. Terima kasih juga dekat Cik Hanis, dan yang mana ada kat sini jangan ke mana-mana sebab lepas daripada habis podcast ni kita dah habis dah, kita ada kontes puzzle. Dapat hadiah lah. Dapat hadiah kemah manual ni apa nama dia? LNT Antariksa. Yang worth tu 1,300 plus. Dapat dia macam ni ke? Dapat tu? Ya. Jom kita main puzzle Kak Emma. Benar. Itulah saya nak beli NFT tu. Tu. Dia game dah apa dia nak beli kat sini. Bahaya dah kat sini. Harga yang murah ya. Bahaya kita dah kat sini. Terima kasih. Saya banyak sales kan. Banyak sales up to 60%. Yang mana dapat cash voucher jangan lupa untuk pakai. Boleh guna hari ni je kan. Ada RM50 dengan RM30. So terima kasih Kak Emma, terima kasih Cik Hanis. Saya pun on behalf of me, saya minta maaf lah kalau ada soalan saya yang kurang menyenangkan. So it's great untuk menemu ramah kedua-duanya. Jadi so sampai sini saja kita tamatkan podcast kita. So terima kasih kepada semua yang join. Okay, boleh ada makan dan minum, kita sediakan refreshment. Okay, yang penting sampah jangan bawa rata-rata. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jangan lupa follow, like and share TikTok, Facebook dan juga IG Inbox Talk. Okay, terima kasih.